Assalamualaikum, nama saya Nur Aisyaina binti Adham, KBN 2408103118, Seksyen 4. Sebagai pengenalan, alat permainan ini merupakan bahan pembelajaran berasaskan permainan yang direka khas untuk kanak-kanak, menggunakan koordinasi mulut dan juga tangan. Dalam aktiviti ini, kanak-kanak dikehendaki menggunakan straw untuk menyedut dan memindahkan ring yang diperbuat daripada kertas berwarna ke dalam sebuah bekas. Aktiviti ini bukan sahaja menyeronokkan, malah membantu merangsang perkembangan motor halus, kawalan pernafasan serta koordinasi mata dan juga tangan. Penggunaan bahan berwarna turut menarik minat kanak-kanak dan menggalakkan mereka memberi tumpuan sepanjang aktiviti dijalankan. Sebelum tu, cikgu nak memperkenalkan nama cikgu. Nama cikgu, cikgu Aisyah. Boleh panggil cikgu Aisyah. Okey, cikgu nak memperkenalkan nama awak dulu boleh? Nama awak siapa? Hanan. Awak? Alia. Okey, dekat atas meja ni ada satu permainan, satu aktiviti yang cikgu nak buat. Sebelum mula, Hanan dengan Alia boleh tengok cikgu dulu ke? Nanti cikgu tunjuk macam mana ya. Okey, ini bekas. Awak pun dapat bekas, Alia dan Hanan pun dapat bekas. Okey, cikgu nak ini bekas kan? Cikgu nak awak ambil yang ni sahaja. Boleh? Tapi menggunakan ni apa ni? Straw ni. Straw. Cikgu nak ni masuk mulut. Mulut ni. Sini. Boleh? Boleh tak boleh? Cikgu nak sekali boleh? Boleh? Ini buat keluar je. Ya, Alia punya. Ini straw untuk Alia. Ini straw untuk Hanan. Okey. Okey, boleh buat. Alia? Boleh. Masukkan. Boleh ke depan sikit? Ke depan sikit. Boleh masukkan ni. Kita nak buat. Kita nak buat. Guna mulut tau. Hanan. Macam Alia ni.
Guna mulut, guna mulut. Guna mulut. Guna mulut. Jadi. Sekarang guna mulut. Tak. Buat yang lain. Kanan buat yang lain. Guna mulut sekarang. Ini perlahan, perlahan. Perlahan. Ni ada tak boleh lagi dia buat. Dia depan sikit. Cuba tangan. Lagi sekali nak? Lagi sekali. Ya? Lagi sekali. Okey. Ni ada boleh buat. Okey, 1, 2, 3. Guna mulut, guna mulut. Anda guna mulut. Cepat, cepat. Kalau tamak boleh letak kat tepi ni dia. Boleh tak dia? Okey, tamak boleh letak tepi ni. Itu dia. Okey. Boleh dia ada guna tangan. Ada. Okey, dia tangan sikit. Tidak. Jadi ni yang tadi. Belum. Cuba dari sini, boleh tak? Dari sini. Okey, dah habis. Cuba tangan. Cuba tangan, ambil tangan. Ini dah buat masukkan. Kan? Okey. Cuba tangan untuk diri sendiri. Ini nak ucapkan terima kasih kepada ayah dan Hanan supaya kerana buat aktiviti permainan ni bersama cikgu untuk masukkan ring ni di dalam bekas menggunakan apa? Mulut dan tangan kan? Nanti minta bantuan dengan tangan. Okey. Sebagai refleksi, secara keseluruhannya, aktiviti ini berjaya menarik minat kanak-kanak dan mereka menunjukkan penglibatan yang aktif sepanjang permainan dijalankan. Kanak-kanak dapat menggunakan koordinasi mulut dan juga tangan
dengan baik semasa memindahkan ring kertas menggunakan straw ke dalam bekas. Aktiviti ini juga membantu meningkatkan tumpuan kesabaran dan juga kemahiran motor halus kanak-kanak. Walaupun terdapat beberapa kanak-kanak yang memerlukan pembimbingan pada peringkat awal, mereka akhirnya dapat melakukan aktiviti dengan lebih yakin selepas diberi galakan dan tunjuk ajar. Sebagai cadangan penambahbaikan, menyediakan straw dengan saiz yang berbeza supaya kanak-kanak dapat mencuba tahap kesukaran yang berlainan mengikut kebolehan masing-masing. Selain itu, menetapkan tempoh masa atau sasaran bilangan ring bagi membantu kanak-kanak lebih fokus dan berdisiplin, serta menggunakan bekas yang lebih besar supaya semua ring yang diambil dapat dimasukkan ke dalam bekas dengan mudah. Sebagai penutup, aktiviti ini dapat dijalankan dengan lancar dan memberi pengalaman pembelajaran yang menyeronokkan kepada kanak-kanak. Melalui penggunaan straw, ring, kertas berwarna dan bekas, kanak-kanak dapat meningkatkan kemahiran motor halus, koordinasi mata dan juga tangan serta tahap fokus mereka. Aktiviti ini juga menggalakkan kanak-kanak mencuba, bersabar dan berkeyakinan semasa melaksanakan tugasan yang diberikan. Terima kasih, selamat menonton.